Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah mari bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar, Nabi minta 4 perkara. Muduk depan mu seorang kena tanya. Mari bulan puasa, Aisyah kata Nabi minta 4 perkara. Khususnya Lailatul Qadar malam 10 tak akhir. Kenapa 4 perkara ni? Dah Kang. Tak boleh hadiah pada. Sudah. Kita dengar makmur kata imam baca, orang puang kita belakang. Kenapa? 4 perkara minta. Banyak ni. Bacalah ulang bulan puasa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta dengan redamu. Tu yang pertama, syurga. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Aku minta lindung denganmu daripada murkamu dan neraka. 4 perkara. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bercerita, dia kata setiap pagi ketika Nabi hidup, sahabat-sahabat Nabi ni dia akan mari jumpa Nabi, cerita mimpi mereka. Sama Nabi, sahabat-sahabat Nabi ni kalau dia tidur dia mimpi, dia pergi cerita lalu ke Nabi. Maka kata Abdullah bin Umar, fatamannaitu an ara ru'ya. Jadi aku pun cerita kok mimpi, supaya kalau aku mimpi aku boleh pergi cerita ke Nabi. Satu hari dia kata aku pun sebagai orang muda, aku nak mimpi. Orang muda. Aku pun tidurlah dalam masjid. Ada orang tak boleh tidur dalam masjid. Ya, tengah masjid tak boleh tidur masjid ni. Masjid Pak Mayang. Tu dah Pak Mayang. Ya, tak boleh tidur masjid tu kalau dia basi kotor. Bukan tak boleh tidur, mengotor.